ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, terlebih dahulu marilah kita merafakkan banyak kesyukuran kerana kita dapat bertemu pada malam ini. Marilah kita sama-sama ikhlaskan niat dalam pertemuan ini semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam kitab kita bincangkan, iaitulah kitab Da' wa Dawa. Kita sampai kepada tak silap saya, wa dzakara min hadis. Kita dah bincang dahulu kesan ataupun mudarat dosa dan maksiat. Ini mukadimah sebelum diperincikan satu persatu apakah kesan dosa yang Ibn Qayyim menyatakan bahawa ia seumpama racun yang masuk dalam tubuh, memberikan kesan kepada abdan, kepada jasad itu sendiri. Wa dzakara min hadis Simak bin Harbin an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abihi qal idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin adhina Allahu 'azza wa jalla bihalakiha. Disebutkan daripada hadis Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud daripada bapanya, bapanya berkata idza dhahara zina, apabila terserlahnya, berleluasanya zina, wariba dan juga riba, fi qaryatin, dalam sebuah negeri, adzinallahu azza wa jalla bihalakiha, maka ketika itu diizinkan oleh Allah Ta'ala kehancuran bagi negeri tersebut. Wa fi marasil Hasan, dalam marasil Hasan, idza azhara nasul ilma wa dhayya'ul amal wa tahabbu bi'alsun wa tabaghadu bil qulub wa taqata'u bil arham la'anahumullahu 'azza wa jalla 'inda dhalik fa asammahum wa a'ma absarahum. Dalam marasil Hasan menyatakan bahawa apabila munculnya ilmu di kalangan manusia ini, ketika itu dalam keadaan mereka ini dayya'ul amal, hebatnya ilmu tapi mereka mensia-siakan amal, iaitu melaksanakan tuntutan ilmu tersebut. Wa tahabbu bi'alsun, mereka ini saling lidah ini saling menyatakan rasa kasih sayang. Wa tabaghadu bil qulub, sedangkan hati mereka saling membenci. Nampak kata cinta kasih ada ukhuwah, tapi hakikat dalamannya adalah saling membenci. Wa taqata'u bil arham, mereka ini saling memutuskan silaturahim. La'anahumullahu 'azza wa jalla 'inda dhalik, maka mereka ini ketika itu Allah melaknat mereka ini. Fa asammahum wa a'ma absarahum, mereka menjadi orang yang bisu dan juga buta pandangan mereka. Wa fi sunan Ibnu Majah min hadis Abdullah Ibnu Umar bin Al-Khattab qala kuntu 'ashira 'ashrati rahtin minal muhajirin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala ya ma'syaral muhajirin khamsu khisalin a'udzu billahi an tudrikuhun ma dhakharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa batulu bittawa'in والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم
wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu fi kitabihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hadis ini sanadnya dhaif, tapi isinya ada saling menguatkan dengan hadis yang lain. Iaitulah Sunan Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah daripada hadis Abdullah Ibnu Umar Ibn Al-Khattab menyatakan bahawa kuntu asyrati rahtin, aku ni adalah orang, salah seorang di kalangan yang 10. Rahtin ni bilangan 10 di sini. Orang ke-10 di kalangan 10 itu di kalangan muhajirin. Inda Rasulullah, ketika itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqbala alaina Rasulullah pun menghadap kami. Baginda biwajhi, dengan wajahnya, sambil baginda bersabda, ya ma'syaral muhajirin. Kalau dalam buku ni 112. Pustaka Imam Asy-Syafi'i itu 112. Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsun khisal, 5 ciri, a'udzu billahi, aku berlindung dengannya, antudrikuhun, kamu mengalaminya, kamu sampai suasana itu, aku berlindung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ma zakharatil fahishatu fil qaumin hatta a'lanu biha. Tiadalah muncul berleluasanya fahisyah, bila fahisyah yang zina, dalam sesuatu kaum itu, dalam keadaan hatta, sampai ke satu peringkat tahap a'lanu biha, mereka ni terang-terangan perkara tersebut. Bila sampai tahap itu, melainkan illa ditimpakan kepada mereka wabak apa? Bitawa'in. Wabak ta'un dan juga auja'. Auja' ni sejenis penyakit, kita kata AIDS lah sekarang ni, AIDS kita kata lah. Masa itu kata auja' sejenis penyakit allati lam takun fi aslafihim, yang belum lagi berlaku, pernah dialami oleh orang sebelum mereka. Allazi madaw, orang terdahulu. Wala naqasa qaumun al-mi'yal, tiadalah sesuatu kaum itu mengurangkan ukuran dan timbangan, illa betulu, mereka ini akan diuji, dikenakan bala bencana apa? Bisinina wa syiddatil maunah. Mereka ini tidak mengalami kemarau panjang dan juga apa, keperitan ekonomi, kesusahan hidup, keperitan hidup. Syiddati maunah wa jawri sultan, dan juga kezaliman penguasa. Kezaliman penguasa. Wa ma mana'a qaumun zakah, tiadalah satu kaum itu menahan zakat, tidak mengeluarkan zakat amwalim, harta mereka, illa melainkan ditegah kepada mereka al-qatra, daripada ditimpa hujan. Minas sama, ditegah hujan turun kepada mereka daripada langit. Falaula bam, sekiranya tidak kerana binatang ternak, lam yumtiru, nescaya tidak akan diturunkan hujan. Kalau turun itu sebab ada binatang ternak, itu melantaran Allah Ta'ala turunkan juga hujan. Wala hafara qaumun al-ahda, tiadalah satu kaum itu merobek janji, satu perjanjian, illa sallatallahu alaihim aduan, nescaya Allah Ta'ala akan timpakan ke depan mereka, iaitu musuh, akan mengerogoti mereka ini, min ghairihim, di kalangan bukan mereka, musuh luar. Fa akhadhu ba'da ma fi adim, nescaya mereka akan merampas apa yang ada di tangan mereka, sama ada harta ataupun kekuasaan politik yang mereka ada. Wa ma lam ta'mal a'immatuhum, dan dan tiadalah, tidak melaksanakan para pemimpin mereka, tidak melaksanakan apa? Bima anzalallah, apa diturunkan oleh Allah Ta'ala fi kitabih, dalam kitab, yakni hukum Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala, illa melainkan ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah akan jadikan di kalangan mereka saling bermusuhan. Nanti kita ulas, kita baca semua sikit-sikit dulu. Wa fi musnad was sunan min hadis Amr ibn Murrah an Salim bin Abi Ja'din an Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud an abihi qala Rasulullah sallam, inna man kana qablakum kana idza amila al-amila. Kita terus terjemah cepat sikit. Dalam musnad dan sunan daripada hadis Amr bin Murrah daripada Salim bin Abi Ja'din daripada Abi Ubaidah
bin Abdullah bin Mas'ud daripada bapanya berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, kana idza amilal amilu fihim bil khati'ah, apabila ada seorang yang melakukan satu kesalahan, perbuatan dosa di kalangan mereka itu, ja'ahu an-nahi ta'ziran, datanglah orang yang melarang perbuatan itu. Ta'ziran bagi tahulah, ta'ziran bagi alasan kenapa ni salah apa semuanya. Fa idza kana minal ghadi jalasahu wa wakalahu wa syarabahu. Fa idza kana minal ghadi jalasahu wa wakalahu wa syarabahu ka'annahu lam yarahu ala khatih bil ams. Malangnya keesokan harinya, hari itu dilarang. Besok dijumpa lagi orang yang sama. Kali ini dia boleh duduk pula sekali dengan orang yang melakukan dosa tersebut. Boleh duduk sekali, dia makan, dia minum, ka'annahu lam yarahu, seolah-olah dia tidak melihat orang itu melakukan kesalahannya semalam. Maknanya dia bersama dengan orang yang berterusan melakukan maksiat. Lainlah kalau dia lah larang apa semua, dia tinggal, dia berhenti, maknanya orang itu tetap berterusan dengan kemaksiatan dia. Besok hari dia boleh duduk sekali. Falamma ra'allahu azza wa jalla dhalik, ketika mana Allah Ta'ala melihat keadaan tersebut dalam kalangan mereka itu, daraba biqulubihim ba'dihim ala ba'd, maka daraba pukul, takkan pukul, maka jadikan hati mereka ni apa, saling, daraba biqulubihim ba'dihim ala ba'd, jadikan apa nak terjemah tepat kan, daraba ni maknanya jadikan hati tu saling, kita kata apa, memanglah pukul, tapi terjemah yang tepat, dia jadi macam apa, hati yang tadi masa saya baca ada dia punya perkataan tu, sekarang dah lupa. Ialah maknanya jadikan hati tu Allah Ta'ala jadikan hati mereka ni hati yang apa, daraba biqulub ba'dhum ala ba'd thumma la'nahum, jadi saling ada unsur apa, kalau kita kata unsur pemusuhan, unsur saling tidak percaya macam tu. Jadikan hati itu hati yang daraballah biqulubihim ala ba'dihim ala ba'd thumma la'nahum, kemudian Allah Ta'ala melaknat mereka ini ala lisan nabihim Daud wa Isa bin Maryam, di atas lidah Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Ini siapa ni? Yang ni Bani Israel. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini surah. Wallazi nafsu Muhammad biyadih la ta'murunna bil ma'ruf. Hadis hujung ni biasa kita dengar. La ta'murunna bil ma'ruf, demi Nabi Muhammad dalam genggamannya. La ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kamu menyuruh kepada perkara yang ma'ruf. Wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaklah kamu benar-benar menegah daripada kemungkaran. Wala ta'khudhunna 'ala aidis safih, hendaklah kamu mengambil tangan orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui, pimpin mereka itu. Wala ta'turunnahu 'alal haq, pimpin dia, bawa dia kepada jalan kebenaran. Ataupun kamu tinggalkan mas'uliyah amal ma'ruf nahi munkar itu. Kalau kita tinggalkan, kamu tinggalkan, la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd, ataupun Allah Ta'ala merobek, menjadikan hati kamu saling, di antara kamu saling berlaku pemusuhan. Thumma, kemudian, la yal'anakum kamala, nescaya kemudian selepas itu kamu akan dilaknat sebagaimana orang terdahulu yang dilaknat. Baik, kita sampai situ sekejap. Muslimin dan muslimat rahmatullah azza wa jalla. Baik. Perkara yang mula-mula kita dengarkan tadi berkaitan dengan zina apa semua, maka bila mana berlakunya fahisyah dan juga riba berleluasa, itu dah cukup untuk kehancuran semua negeri. Kita dah sebut sebelum ni pun, Allah telah dalam Quran, fa ahlaknahum bidzunubihim, kami hancurkan mereka lantaran kerana dosa-dosa mereka. Demikianlah juga
yang 5 yang kita dengarkan tadi, 5 perkara yang diwaspadakan oleh Nabi SAW, iaitulah apabila berlolosnya fahisyah, yakni zina, nescaya akan ditimpakan apa? Malapetaka, bala bencana, iaitu berumpama taun dan juga penyakit yang belum ada orang sebelumnya mengalaminya. Tiadalah seorang itu, maknanya kaum itu mengurangi timbangan dan ukuran, maknanya isu ekonomi, berlaku penindasan ekonomi, kita kata. Kalau yang ni kita kata takkan ukuran dengan timbangan. Mudahnya kita jelaskan bahawa berlakunya penindasan ekonomi yang mana monopoli sebagainya apa semua tu, yang tidak ada keadilan bagi rakyat. Jadi sebenarnya maknanya rakyat boleh senang pada sekarang ni. Tapi kerana ada orang-orang yang mengambil kesempatan menggunakan situasi ekonomi yang ada, menjadikan harga barang makin tinggi, duit susut nilai sebagainya, maka apabila berlakunya perkara itu, maka ditimpakan apa dia kepada kaum tersebut, nescaya ditimpakan kepada mereka kesengsaraan kehidupan, dan juga wajauri sultan, dan juga penguasaan pemerintah yang zalim. Demikian juga tiadalah satu kaum menegah daripada pembayaran zakat, nescaya tidak akan diturunkan hujan kepada mereka. Dan juga tiadalah juga di kalangan para pemimpin mereka tidak melaksanakan syariat Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala menjadikan permusuhan sekali. Maknanya berlaku apa? Berlaku kepincangan politik. Isu ekonomi masalah, berleluasanya, sosial pun tidak ada kestabilan, politik tidak ada kestabilan. Maknanya suasana yang ada, suasana yang keperitan kehidupan rakyat dan sebagainya. Lantaran kerana apa? Kerana situasi situasi tidak berlakunya pencegahan terhadap kemungkaran yang berlaku dalam sebuah negara tersebut. Demikian juga Nabi SAW dalam hadis yang lain yang kita dengarkan tadi, iaitulah apabila seorang itu dia boleh pada peringkat awal dia tegah kemungkaran, kemudian dia boleh bersama dengan orang yang mungkar tersebut. Kita benda ni isu dakwah, isu ada istilah kita panggil qawaidud dakwah, ada tata tertib dakwah ini. Jadi maknanya sebelum berdakwah kena ada ilmu berkaitan tentang dakwah, itu sudah pasti ya. Antara dia kita kalau berdakwah hendaklah menyeru kepada usul qabla furu', seru kepada benda asas sebelum perkara-perkara ranting. Islahul qulub qala jawarih, baiki hati sebelum lahiriah. Bukan arti lahiriah tak penting, tapi sebelum itu perbaiki hati, iman, sebelum amal sebagainya. Mendekatkan orang, bukan melarikan orang dan sebagainya lah. Cuma yang ini kemudian beliau ini tidak menunjukkan apa, dalam hadis kita dengarkan tadi, tidak menunjukkan bahawa rasa benci kemungkaran boleh bersama dengan golongan mungkar. Maka Nabi mengingatkan bahawa mereka itu kemudian dilaknat oleh Allah Ta'ala dengan lidah Nabi Isa dan Nabi Daud alaihi wassalam. Dan sekiranya Nabi tegaskan bahawa sekiranya kamu tidak mencegah manusia, menyuruh manusia kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran, ini mas'uliyah ummah, hadhil ummah, ini tanggungjawab kita semua. Apa dia? Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada mungkar. Kamu memimpin golongan yang tidak ada pengetahuan, safih, membawa dia kepada al-haq, kebenaran. Kalau meninggalkan usaha ataupun mas'uliyah tersebut, tanggungjawab tersebut, nescaya Allah menjadikan kamu, Allah Ta'ala akan menjadikan kamu saling tidak ada kekuatan, kesepaduan hati, kemudian Allah menjadi laknatnya kepada kamu sebagaimana golongan terdahulu dilaknat. Muslimin dan muslimat rahmatullah Ta'ala. Jadi kita memahami daripada nyatakan ini bahawa pentingnya usaha dakwah dan pentingnya urusan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Sebab itu urusan politik adalah salah satu asas dia adalah untuk ini, al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kepada golongan yang memahami asas kepada politik Islam itu sendiri. Hatta gerakan Islam itu sendiri pun sepatutnya dia jangan kata, oh dia gerakan Islam, dia Jemaah Islamiyah, dia parti Islam. Adakah bila mana dah wujud parti Islam, boleh tak ada parti yang lain yang Islamik juga? Kalaulah wujud sebuah negara Islam, boleh tak? Boleh. Ada yang faham, tak boleh dia kata, hanya satu. Tak ada jemaah tak boleh, mesti satu jemaah. La ilaha illallah.
Bila orang tanya dia, dia kata tak boleh. Minta maaf, kalau tak boleh, sama macam pemerintah sekarang lah, kalau ada orang nak wujudkan sebuah politik, tak boleh, sebab itu boleh melandingi dia. Sama dalam Islam, boleh lah, banyak pun tak apa. Apakah tujuan itu? Maknanya berlaku hizbah, berlaku balance balik. Dia akan pastikan pemerintah Islam yang ada melaksanakan syariat betul-betul. Jangan pasti dakwa saja pertubuhan ataupun jemaah Islam ke parti Islam, belum tentu dia laksanakan sebagaimana Islam lakukan. Sebagaimana IS tu, mereka itu yad'u ilal haq wa laysa min ahliha. Mereka tu menyeru kebenaran tapi mereka bukan ahli dia. IS bukan ahli dia. Malah perkara yang lakukan keluar dari syariat Allah Azza wa Jalla, terang-terangan jelas. Kerana di kalangan dalam tu. Baik. Jadi maknanya tak timbul isu mesti satu, tak boleh dua, tak boleh tiga, tidak. Yang penting iaitulah, malah memang dibenarkan sama sekali. Kalau wujud sebuah negara Islam sekalipun, pemerintah Islam sekali, boleh tak wujud sebuah parti Islam lain, pembangkang Islam lain? Bolehlah jawapannya. Kerana itu akan menjadi hizbah yang memastikan pemerintah yang ada melaksanakan. Sebab ini manusia, bukan parti malaikat. Mesti kadang-kadang berlaku juga penyelewengan, berlaku juga perkara-perkara yang walaupun dia mendakwa, dia cuba laksanakan Islam dan sebagainya. Wa dzakar Ibnu Abi Dunya an Ibrahim bin Amr Sun'ani qala auhallahu ila Yusha' bin Nun inni muhlikun min qaumika 40,000 min khiyarihim wa 60,000 min shirarihim. Qala ya rab haula'i ashrar fama balu akhyar. Qala lam yaghdu bighadabi wa kanu yuwakilunahum wa yusharibunahum. Disebutkan oleh Abi Dunya, wallahu a'lam, Ibn Qayyim yang tulis begini, kita bacalah. Daripada Ibrahim bin Amr As-Sin'ani, beliau berkata, diwahyukan kepada Yusha' bin Nun, sesungguhnya aku muhlikun min, aku menghancurkan, musnahkan dalam kalangan kamu 40,000 orang yang baik, terbaik di kalangan kamu. 40,000 Allah Ta'ala akan musnahkan, beserta juga 60,000 orang yang jahat di kalangan mereka ni. Orang yang baik 40,000, orang yang jahat 60,000. Maka bertanyalah kepada Yusha' bin Nun, berkata, ya Rab, wahai Tuhanku, haula asyrar, mereka ni jahat, jelaslah, bagaimana pula 40,000 yang baik ni? Maka dijelaskan bahawa mereka tidak marah dengan kemurkaanku. Patutnya orang buat kesalahan marahlah, tapi boleh redha, boleh bersama, boleh makan dan boleh minum. Wa dzakara Abu Umar bin Abdul Barri an Abi Imran qala ba'atha Allah azza wa jalla malakaini ila qaryatin anna dammiraha biman fiha. Daripada disebutkan Abu Umar bin Abdul Barr daripada Abi Imran berkata, Allah Ta'ala mengutuskan 2 malaikat ke sebuah kampung, negeri, qaryah, biasa kalimah qaryah Al-Quran negeri lah, sebuah negeri. Andamiraha, musnahkannya negeri tersebut dan apa yang ada dalam isi negeri tersebut. Fawajada rajulani, didapati dalam kampung tersebut atau negeri tersebut, malaikat itu dapati ada rajulan, seorang laki-laki, qa'iman yusalli fil masjid, berdiri solat dalam masjid. Faqala, berkatalah malaikat ni, ya Rab, wahai Tuhan, inna fiha abduka fulanan yusalli, dalam ada seorang laki-laki yang sedang bersembahyang. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah berkata, dammirahu ma'hum, musnahkan kampung tu dan musnahkan dia sekali beserta yang mereka penghuni itu. Fa innahu ma tama'ara wajhu fiyya qat. Sama juga, dia ni pun sama, maknanya tidak menampilkan rasa tidak tunjuk rasa tidak suka ataupun benci kepada kemungkaran suasana yang berlaku dalam negeri tersebut. Wa dzakara Humaydi
an Sufyan bin Uyainah qala haddathani Sufyan bin Sa'id an Mis'arin. Disebutkan Humaydi daripada Sufyan bin Uyainah berkata, menceritakan Sufyan bin Sa'id daripada Mis'arin anna malakan umira an yukhsifa biqaryatin. Malaikat diperintahkan, satu malaikat ni diperintahkan apa? Benamkan sebuah negeri atau sebuah kampung ni, dibenamkan sebuah kampung. Faqala ya Rab, dia pun kata, inna fiha fulan abid. Dalam kampung tersebut ada seorang tu yang abid, beribadat, ahli ibadat. Fa'ahallahu ilaihi, Allah pun wahyukan kepada dia kepada malaikat tadi, anna bihi fabda, dia ni dulu kena musnahkan. Fa innahu lam yatama'ar wajhu fiyya sa'atan qat. Sama juga, dia tidak pernah merasa rasa marah dengan situasi tempat yang ditinggal itu semata kerana Allah Ta'ala. Tak ada, dia tak hirau, dia hiraukan dengan ibadat dia sebagainya. Baik, muslimin rahmatullah ta'ala. Baik, daripada kisah yang disebutkan tadi itu, maknanya jelas bahawa sebenarnya kalau kita kata orang baik didahulukan, dimusnahkan, sebenarnya kalau seseorang itu soleh, kalau soleh, bukannya soleh itu dia pergi datang salat masjid, dia duduk masjid ilmu, dia soleh. Kan kita sebut dah dahulu dalam surah Al-Imran, sebut siapa yang dikata minas salihin, siapa yang dikatakan orang soleh itu. Soleh bukanlah orang yang dia tidak ganggu orang lain, bukan itu yang dikatakan soleh. Kalau kita tengok surah Al-Imran yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, baik, laisu sawa'a min ahli alkitab ummatun qa'imatu yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud salat. Apa dia? Mereka ini yu'minuna billah, beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh perkara yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah perkara yang munkar. Wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera melakukan kebaikan. Ulaika minas salihin, mereka itulah orang-orang saleh. Maknanya apabila umat ini tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dengan kadar kemampuan dia, maka kita belum lagi saleh. Yang kata saleh mesti laksanakan perkara itu dengan kadar mastata'na, apa kita mampu. Tak mampu yang besar-besar sekitar tempat kerja kita, tempat kita tinggal, ahli keluarga kita, mesti berlaku suruh yang makruf, cegah yang mungkar. Kenapa ajak yang makruf dahulu? Segi usul memang kena ajak yang makruf. Kalau dia tak solat, kena ajak sembahyang sebelum suruh tinggal benda mungkar, sebab dengan solat itu dia akan baiki dia. Pun masa yang sama perlu juga cegah yang mungkar, bukan ajak yang makruf semata-mata, tidak. Baik. Saya pilih-pilih lah cari yang ini. Saya ambil yang lain. Wa dzakara, yang lain boleh baca lah. Kalau saya tak sebut tu boleh baca sendiri. Okey, kita ambil yang ini. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya juga disebut oleh Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya, an Wahb bin Ibnu Munabbih, daripada Wahab bin Munabbih qal, berkata, lamma asaba Daud al-khati'ah, ketika mana Nabi Daud melakukan satu kesalahan ataupun dosa, kesalahan khati'ah, qal ya rabbi ighfirli, wahai Tuhanku ampunkan aku. Qal qad ghafartu lak, aku telah ampunkan kamu. Wa alzamtu araha bani Israil, kemudian araha
perkara itu akan menjadi aib bagi Bani Israel. Qala ya Rabb, kaifa wa antal hakamul adli la tazlimu ahad. Bagaimana kamu adalah Tuhan yang maha antal hakamul adl, penghukum yang maha adil, yang tidak akan menzalimi siapa-siapa. Ana a'malul khati'ah, aku melakukan kesalahan. Wa tulzimu raha ghairi, dan benda itu akan bawa kepada keaiban kepada orang lain. Fa'awahallahu ilaihi, Allah pun wahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, menyatakan bahawa innaka lamma amiltal khati'ah lam tu'ajjilu 'alaika bil inkar. Ketika mana kamu melakukan kesilapan itu, mereka tak segera menegur, mengingkari perbuatan tersebut. Terjemah nama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok ada satu kisah tentang Nabi Daud alaihi salam. Cuma kita malam ni nak faham kisah tersebut sebenarnya bagaimana. Dalam surah apa? Surah Sad. Ini contoh antara khati'ah. Saya tak pasti yang maksud khati'ah tu yang mana. Tapi kalau kita tengok ini, kita boleh, ini salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Abu Dunya tu saya tak pasti yang mana. Iaitulah kisah berkaitan yang ma'ruf, kita tahu apa dia. Wahal ataka naba'ul khasmi istasawwarul mihrab. Adakah telah datang kepada kamu wahai Muhammad berita cerita tentang khasmi, dua orang yang berselisih ini, ketika mereka ni memanjat dinding mihrab. Idh dakhalu ala Daud, ketika mereka masuk kepada Nabi Daud alaihi salam, fawaza'a minhum, Nabi Daud pun terkejut lah. Dia sedang beribadat dalam mihrab dia, tiba-tiba ada orang panjat mihrab dia masuk. Qalu la takhaf, mereka kata jangan takut. Khasmani bagha ba'duna ala ba'd. Kami berdua ni sedang berselisih, sebahagian dari kami berbuat zalim kepada sebahagian yang lain. Fahkum bainana bil haq, maka putuskanlah hukuman secara yang tepat, yang benar, yang betul. Wala tushtid wahdina ila sawa'is sirat. Janganlah menyimpang dan tunjukkanlah kami jalan yang betul, jalan kebenaran. Inna hadza akhi, seorang berceritakanlah, dia ni saudaraku, lahu tis'un wa tis'una na'jah, dia ada 99 ekor kambing. Wali dan aku ada na'jatun, dan aku ada seekor kambing. Wahid, seekor kambing. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkanku dalam perdebatan. Okey, saya tak akan habiskan sampai sini supaya kita nampak. Qala laqad zalamaka. Siapa sebut qala? Nabi Daud berkata, laqad zalamaka, kamu telah berlaku zalim. Bisuali na'jatika ila ni'aji. Dengan permintaan kamu, seekor kambing dia, kamu nak tambah dengan kambing yang sedia ada pada kamu. Inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Sesungguhnya di kalangan orang yang berkongsi ni, khulata, berkongsi, bersekutu asalnya tu, la yabghi, berlakulah melampaui batas di kalangan mereka ni, melainkan siapa dia yang tak akan buat begitu, illa alladhina amanu, orang beriman dan beramal soleh, wa qalilum mahum, amat sedikit mereka ini. Muslimin dan muslimat yang Allah Taala, kalau tuan-tuan buka tafsir Israiliyat, maka kisah yang ada kisah batil. Apa kisahnya? Iaitu dikatakan bahawa yang datang itu malaikat nak tegur Nabi Daud alaihissalam, iaitu Nabi Daud dah ada 99 isteri, dia nak lagi isteri panglima dia begitu, kemudian dia hantarlah panglima dia begitulah. Itu kisah setengah kitab tafsir, dan kisah itu adalah kisah batil, tertolak. Habis kalau kita batil, habis macam mana kisah ni nak faham macam mana? Memang ada kesalahan di sini. Di mana kesalahan yang disebutkan?
Macam-macam tafsiran. Ada yang kata sebab Nabi Daud alaihissalam dia tumpuk ibadat, kan? Maka Allah tegur dia dengan hantar 2 malaikat. Sepatutnya kamu putuskan urusan manusia, bukan duduk beribadat. Pun bagi saya itu pun tak tepat. Sebab takkan Nabi Daud buat macam tu, kan? Cuma ayat ini jelas menunjukkan di mana kesilapannya. Kesilapan, kan? Apa dia? Iaitulah, kalau tuan-tuan perasan, Nabi Daud alaihissalam mendengar satu penjelasan sepihak sahaja. Perasan tak? Kan satu pihak berkata, dia ni ada 99, aku ada seekor, dia nak yang seekor yang ada pada aku cukup. Kemudian dia kata, Nabi Daud pun berkata, qala laqad zalamaka, kamu ni buat zalim pada saudara kamu. Nabi Daud alaihissalam tak dengar lagi satu pihak bela diri dia, kan? Kenapa dia tuntut benda tu? Mungkin memang dia punya ke apa ke, kita tak tahu kisah sebenar. Cuma maknanya tak dengar lagi penerangan satu pihak lagi. Terus Nabi Daud kata, kamu telah melakukan. Di situ kesilapannya. Dan selepas itu dia sedar, dia pun sungkur sujud minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kisah tu jelas, kan? Bukannya dalam bentuk yang nampak macam tepat lah, ya. Tapi semua tu batil. Yang kisah-kisah tafsir sebut Israel itu batil. Kita semua makruf, kita pun jelas benda tu. Cuma nak tahu kat mana nak faham yang tadi tu, di mana kisah tu yang kita kata agak yang kata salah tu, tersilap itu di mana, khati'ah tadi tu, iaitulah Nabi Daud SAW mendengar sebelah pihak. Sebab itu Allah suruh perbetulkan apa? Cara berhukum. Ayat yang bawah itu apa dia? Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq. Isu-isu cara berhukum, cara melaksanakan keputusan hukuman itu yang jadi isu. Jadi Allah jelaskan, wahai Nabi Daud, kami jadikan engkau khalifah di atas muka bumi, maka putuskanlah hukuman cara adil kepada manusia dengan atas dasar kebenaran. Wala tattabi' ahwa, janganlah kamu ikuti hawa nafsu. Sama juga ni, kita pilih dah, tak ada nak ambil semua. Kalau tuan-tuan tengok apa yang disebutkan ni, kalau kita nak cepat lah, kita tak ni, sebab benda tu tuan-tuan ada buku boleh baca lah. Selepas pada tu Ibn Qayyim menceritakan juga berkaitan tentang apa, apabila dia berlaku zilzal. Zilzal berlaku adalah kerana sebenarnya adalah salah satu faktornya adalah kerana apa? Kerana berlakunya kemungkaran di tempat tersebut. Malah Sayyidina Umar dia kata, kalau berlaku zilzal lagi, dia nak keluar pada tempat yang berlaku gegaran ini. Sebagaimana kita pernah sebut bahawa bila mana berlaku saja apa saja bencana, kena ada dua dari sudut sisi pandang kita. Yang pertama dari sudut saintifik, yang kedua dari sudut rabbaniyah. Rabbaniyah, kena rasa ini mungkin kesalahan, kemungkaran kita buat. Saintifik mana kena kaji juga apa faktor-faktor berlaku perkara tersebut. Barangkali kerana gerak kerja pembangunan manusia ataupun apa saja yang berlaku menyebabkan berlakunya sesuatu bencana, itu pun kena. Tak boleh atas dasar sebab tak boleh juga atas dasar ialah kemungkaran lah juga. Kalau potong pokok pun tak kena dengan piawan yang betul, apa semua, akhirnya berlaku banjir. Contoh, saya tak kata banjir itu sebab yang tu, maknanya itu kemungkaran lah juga, merosakkan sampai tahap itu contoh. Maka kemungkaran yang begitu akhirnya tertimpalah beberapa perkara yang menimpa bencana kepada umat manusia. Kalau Umar Abdul Aziz, nak cepat ni, sebab lepas kita nak tengok satu persatu akan datanglah yang apa kesan-kesan dosa secara terperinci. Ini secara umum dosa akan bawa kemusnahan. Kalau Umar Abdul Aziz, beliau bila mana berlaku berlakunya zilzal, tempat yang dia alami itu, maka dia meminta orang ramai keluar pada tempoh, dia tulis surat sebagainya pada satu tempat apa semua, minta mereka tasaddaqu, bersedekah. Sebab Al-Quran menyatakan bahawa qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kejayaan bagi orang yang mensucikan dirinya. Sebab antara bentuk sedekah, zakat, apa semua tu menyucikan diri sebagainya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemudian disebutkan berkaitan tentang minta supaya mereka juga memohon ampun dengan Allah Taala terhadap dosa dilakukan dengan menyebutkan bahawa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wallahu alam. Jadi akan datang insya-Allah lah sebab kita memang metod kita belajar ni, buku ni saya tak adalah bacanya tu.
Saya pun tak berminat nak baca, sebab tuan-tuan boleh baca pun. Cuma kita nak ambil apa kesimpulan sebagainya untuk kita memahaminya. Jadi akan datang ialah kita nak bincang berkaitan tentang terperinci apakah kesan-kesan dosa yang Ibn Qayyim sebutkan satu persatu. Contoh antaranya hirmanul ilm, ditegah ilmu kepada seseorang. Hirmanul rizq, dicegah, dihalang rezeki kepada dia sebagainya, dan banyak lagi perkara-perkara itu insya-Allah masa akan datang kita akan bincangkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.